hukum berterai mendawa-dawa lebih geroro. Akibat jipa fatab selalu akan gagal kata minta mendawa lebih geroro. Ada dalam tabuk. Wata sahabat hukum gak ada pengaruh, gak ada nan, gak ada kemuliaan, gak ada rumput ya. Apa yang kata jadi itu dan macam ni. Tengok jangan dalam renungan Al-Quran sebagai perintah. Yang surat perintah Al-Quran. Kon sebagai lagu. Kon kasidah. Dan sebagai tambah-tambah perintah. Hanya anda berat. Hanya anda pejak. Nah akibat. Nah hukuman. Quran tu tengok umat Islam, tu tengok orang Islam, tu tengok mandacanya, tu tengok pakaian Daud dan pakaian sama dia. Inda tu lagi tanya lagi anda bergaya lagi. Bal lagi Quran Daud dan lagi perintah Quran sama dia. Nyo yang payah ada betul. Nyo yang payah ada mumat. Anak tu lain. Nyo yang pegak terjerat Aceh lagi yang kena gede. Dan payah tahu dia kan nyo, payah sama cik kan nyo, merah kena pergi tanya. Mak tu mai dah pegaknya, nyah tu sebab dumno hai daripada murno. Kalau anak pelajaran lain yang berdegar katanya badan dan fikiran badan mudik, badan udik, badan batin. So je pegang putrang apa makna panik dalam bahasa Aceh atau dalam bahasa Melayu yang saya keng panik dulu ni apa makna? Yang keng kaji ke bahasa Aceh ya, atau mana lagi? Ana? Ana dalam surat apa? Ana itu yang kata-kata apa ni? Ha? Ada ingat? Cik tengok error. So yang natom dengar dan yang namu pom apa makna? Yang tu apa makna apa ni? Tengok je tu. I don't know.